pawn yang terlepas mesti diteruskan untuk dipromot menjadi queen. Dalam kes ini kita cuba untuk promotekan pawn ni sebab kita ada dua pas pawn yang berdekatan. Jadi yang pertama kita check dulu. Check dengan king ni, king akan cuba lari. Bila king lari saja meninggalkan kita punya pawn, kita push pawn itu walaupun rook putih cuba halang. Kita halang dengan rook kita. Bila dia makan rook, kita pun dapat queen. Ataupun kalau king lari sebelah sana, contohnya king lari sebelah sana, kita akan dapat juga queen. Caranya ialah kita block dengan rook kita tu supaya pawn kita boleh masuk. Di sini king putih kena check, kena lari. Jadi apabila king putih lari, kita push pawn kita masuk untuk promote. Sekali lagi, kalau rook cuba pertahankan, jangan bagi kita tidak mahu kasih kita masuk queen, maka kita